Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafiqah binti Abdul Aziz dari Unit Bahasa Melayu 4. Hari ini saya akan membentangkan proposal kajian saya yang bertajuk Penggunaan Kemahiran Teknologi dalam Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan 1 Kajian KIS. Isi kandungan proposal kajian saya, yang pertama saya akan membentangkan 1.1 iaitu pengenalan, seterusnya 1.2 pernyataan masalah, seterusnya 1.3 objektif kajian, 1.4 persoalan kajian, 1.5 kepentingan kajian, 1.6 tinjauan literatur, 1.7 kerangka teori, 1.8 reka bentuk kajian dan yang terakhir 1.9 penutup. Seterusnya, pengenalan. Dalam era globalisasi kini, teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan. Penggunaan teknologi bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan dan selari dengan perkembangan dunia digital. Dalam konteks pengajaran bahasa Melayu, teknologi digunakan melalui pelbagai cara seperti multimedia, aplikasi digital dan platform pembelajaran dalam talian. Ini membolehkan guru mengajar dengan lebih kreatif, menarik dan interaktif serta meningkatkan penglibatan murid dalam bilik darjah. Seterusnya, pernyataan masalah. Walaupun penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meluas, pelaksanaannya dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah kebangsaan masih menghadapi pelbagai cabaran. Antara isu utama ialah tahap penguasaan kemahiran teknologi dalam kalangan guru yang tidak seimbang. Terdapat guru yang mahir menggunakan teknologi dalam pengajaran, namun masih ramai guru yang kurang yakin atau tidak mempunyai kemahiran yang mencukupi. Selain itu, kekangan dari segi infrastruktur juga menjadi cabaran yang ketara. Masalah seperti capaian internet yang tidak stabil, kekurangan peranti digital serta kemudahan teknologi yang terhad di sisi tengah sekolah. Di samping itu, faktor kekangan masa dan beban tugas guru turut memberi kesan. Guru sering dibebani dengan pelbagai tugas pentadbiran, menyebabkan mereka kurang masa untuk merancang pengajaran berasaskan teknologi yang lebih kreatif dan menarik. Tambahan pula, terdapat juga situasi mana guru kurang didedahkan kepada latihan dan pembangunan profesional berkaitan teknologi pendidikan. Kajian ini mempunyai 3 objektif utama. Pertama, mengenal pasti tahap penguasaan guru dalam menggunakan teknologi. Kedua, mengenal pasti aplikasi yang digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu. Dan ketiga, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh guru dalam penggunaan teknologi. Berdasarkan objektif tersebut, terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama, sejauh manakah guru menguasai kemahiran teknologi? Yang kedua, apakah aplikasi yang digunakan dalam pengajaran? Dan apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam bilik darjah? Kajian ini mempunyai kepentingan yang signifikan dari segi praktikal dan teori dalam bidang pendidikan bahasa Melayu. Dari segi praktikal, kajian ini memberi manfaat kepada 3 pihak utama, iaitu guru, murid dan pihak pentadbiran sekolah. Bagi guru, kajian ini dapat membantu mereka menilai tahap penguasaan kemahiran teknologi masing-masing serta meningkatkan keupayaan dalam merancang pengajaran yang lebih kreatif, interaktif dan berkesan. Selain itu, dapatan kajian ini juga boleh dijadikan panduan untuk mengatasi cabaran yang dihadapi seperti kekurangan kemahiran digital dan penggunaan aplikasi pendidikan secara optimum. Bagi murid pula, penggunaan teknologi yang berkesan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik, menyeronokkan dan bermakna. Murid bukan sahaja menjadi penerima maklumat, malah dapat terlibat secara aktif melalui aktiviti interaktif seperti penggunaan multimedia, permainan bahasa dan platform pembelajaran digital. Hal ini dapat meningkatkan minat, motivasi serta penglibatan murid. Di samping itu, memupuk kemahiran abad ke-21. Seterusnya, dari perspektif pihak pentadbiran sekolah, dapatan kajian ini boleh dijadikan asas dalam merancang latihan profesional guru, menyediakan kemudahan teknologi yang mencukupi
serta merangka strategi pengajaran yang lebih sistematik dan berkesan. Dari segi teori pula, kajian ini menyumbang kepada pengukuhan model TPACK, iaitu gabungan pengetahuan teknologi, pedagogi dan kandungan dalam pengajaran. Kajian ini dapat memberikan gambaran sebenar tentang bagaimana elemen-elemen ini diaplikasikan oleh guru dalam bilik darjah. Seterusnya, kita pergi kepada tinjauan literatur. Berdasarkan kajian lepas, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusatkan murid. Dalam konteks pengajaran bahasa, teknologi dilihat mampu mengubah pendekatan tradisional kepada pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel dan berpusatkan murid. Penggunaan bahan multimedia, aplikasi digital serta platform pembelajaran dalam talian dapat membantu meningkatkan kefahaman murid serta menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Selain itu, kerangka TPACK yang diperkenalkan oleh Mishra dan Kohler turut menjadi asas penting dalam pengintegrasian teknologi dalam pengajaran. Kerangka ini menekankan bahawa guru perlu menguasai 3 komponen utama, iaitu pengetahuan teknologi, pedagogi dan kandungan bagi memastikan pengajaran yang lebih berkesan. Kajian ini menggunakan kerangka teori TPACK sebagai asas utama. TPACK merujuk kepada gabungan 3 jenis pengetahuan yang perlu dikuasai oleh guru. Pengetahuan kandungan merujuk kepada penguasaan guru terhadap isi pelajaran bahasa Melayu, manakala pengetahuan pedagogi merujuk kepada kaedah dan strategi pengajaran yang digunakan dalam bilik darjah. Seterusnya, pengetahuan teknologi pula merujuk kepada keupayaan guru menggunakan pelbagai alat dan aplikasi teknologi dalam pengajaran. Gabungan ketiga-tiga elemen ini membolehkan guru merancang dan melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan, menarik dan sesuai dengan keperluan murid. Dalam kajian ini, kerangka TPACK digunakan untuk menilai bagaimana guru mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran bahasa Melayu serta mengenal pasti cabaran yang dihadapi dalam proses tersebut. Seterusnya, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif kerana bertujuan memahami pengalaman dan amalan guru secara mendalam. 2 kaedah utama digunakan, iaitu pertama, pemerhatian dalam bilik darjah untuk melihat bagaimana teknologi digunakan. Kedua, temubual separa berstruktur bagi mendapatkan pandangan dan pengalaman guru. Data akan direkodkan dalam bentuk nota lapangan untuk memastikan maklumat yang diperoleh jelas dan sistematik. Sebagai kesimpulan, penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Melayu sangat penting dalam pendidikan abad ke-21. Ia bukan sahaja meningkatkan keberkesanan pengajaran, malah dapat meningkatkan minat dan pencapaian murid. Diharapkan kajian ini dapat memberi gambaran sebenar serta membantu pihak berkepentingan merangka strategi penambahbaikan yang lebih berkesan. Sekian, terima kasih.